yang memang tidak boleh nampak pada dirimu. Tahu perhatian dia yang ketubuh ni perhatian. Kalau tak kuat tak boleh kami baru BO nak dalam tak kuat pakai jilbab petak. Yang jilbab papul lain kena dikrek belah dia dikrek. Dadah anak tahu. Pura-pura saja, pura-pura mak kadang yang berdua dia tak. Berdua dadah tu babak. Na'udzubillah ya Allah. Hai mak, baik tak pergi auratnya bagau. Kena lam sembayang, batu sembayang. Kedai tak sembayang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batadang batmen. Kena batu sembayang. Nyamban kejaga aurat urina oleh Allah Ta'ala. Bahkan karena sirau urina diperlah di pelurau ragam. Sirau urina di pelurau ragam diperlah. Maka dakwah Rasulullah mebelah tu dakwah Rasulullah. Karena kata dakwah yang da'a yad'u dakwatan. Dakwahnya adalah sebuah kegiatan atau sifat ajakan menyeru umat-umat untuk senantiasa beriman, taat, ibadah kepada Allah. Dakwah kurinan angkanya yang didakwah oleh Rasulullah. Dia jaga aurat yang pertama. Yang kedua, yang kurung dah nilai. Ini baru ragam. Baik tu nak puan dakwah tu punya tu tak yori nang saya. Baik ni kali ya. Baik. Ha. Nak wa. Apa kan nak wa tu? Pirang no. Yang kaji no, yang no ju. Kanan tu punya awal long trơn. Yang dulu nan wa long je long trơn. Tapi lu malam tengok naik di lam. Lek mentang tak. Tapi Allah sayang katanya. Mentang berdua debat dakwah. Tak. Yang kedua yang didakwah oleh Rasulullah kurina adalah berkaitan dengan kewajibannya di urina kepada lakau. Karena mayoritasnya urina menjadi penghuni neraka itu disebabkan oleh durhakanya kepada lakau. Maka tugas dan kewajiban dalam uragam watai urina kasalah nasihat. Baik ni aku berkepu. Ni ada ibadah. Ni atina ibadah. Hai, Allah Ta'ala berpura urina dari tulang rusuk. Dari apa kejap? Dari no kan? Allah Ta'ala berpura urina dari tulang rusuk di bawah lengan. Nyan gambaran di putar. Sebagaimana tulang rusuk dilindungi oleh kapai, menala urina wajib dilindungi dari kekerasan. Maka urina yang buka dari tapak kaki kan untuk dalam lahir. Hanya buka dari utak. Karena memang urina yang hanya utak. Masuk anak utak, memori jiwa. Kira ni, ni tinggal hal lain itu mana? Artinya memori penyimpanan yang nak buat urina ubah. Yang memori urina ni tak boleh bergek tak kai. Langsung error hai tempoh tali likit je memori. Hana geperak dari punggung untuk tak hidup-hidup urina. Tapi geperak urina oleh Allah dari tulang rusuk. Maka hektar tak mengkawin dengan urina. Lebih-lebih urina yang kaya. Tak mahu urina yang kaya yang punya tak mengkawin lagi tayo kibau dia terjamak menjahit. Pemenang tu dia tayo. Anji aji. Betul tak terjamak bajai gak-gak itu. Roh gak-gak itu. Wadah tu bang tayo. Tak ke bawah dasternya. Satu daster untuk semuanya. Yang dosa ada nuraga mana? Hasil baik sampai urina ni wadah lucu abang mai putih ke luluan ni gleh-gleh wadah kem langsung pipi boy doi mancung wadah tu badan ni bulat menang kalau kayak bukuang. Yang dosa ada nuraga. Bakal lupa dosa. Karena kita urina wajib tak jaga. Lagi kita kali mai. Bak mai makanan burger KFC.
Nyambak dia pi payah payah burger KFC. Kecuali pudding kerod. Maka hek tak muka orang kaya. Pakai pegang mana agama. Supaya anda sampai terjadi mana. Watai kata para nurina dari putih hitam, dari tumbung bijul, dari senang susah, dari manga udip ke hana mangan, dari mangan na pakaian ke hana, dari putih hitam kelon, gua tempat tuan tu, gedang sampai nak darah tu, tiap lung hoi kah, hai mak yang palung sampai drone. Ya Allah, le mentua, kalau anakku tuli ke le. Hati. Kecuali promo ibu ini. Lombang hana pupu. Yang putih rana ke akai ke long, ilong hana nublo pakaian, makanan hana mewah-mewah, tempat hana mangat, long rida ku bang, long ikhlas ku bang. Yang mana benar orang ni? Baik dia kata bro akai lah promo. Mak, lakoran nak berbuat apa? Puan, ayo betul lu, yang fitnah. Nak pegang lakoran yang dalam kampung meraksanya berbuat yang fitnah. Ayo betul. Yakin lu akan melakukan punya gagakai. Nak apa mak lakoran? Nak oh kau. Hai, lakoran ayah ber. Malam. Dah teman memori nak. Hai, uragam nak kerja apa kampung ya? Malam. Nak kerja? Habis? Ada perangkat hadir mandum? Ada. Nah. Gimana? Hah? Maaf yang lu tanya ke kampung yo. Watena majlis taklim perangkat habis hadir. Habis ya? Alhamdulillah. Emang kalau pegang kampung ke, yakin lu kampung yo di kampung ke. Ya pegang lu dalam kampung yo tunggu watai buat perangkat ke tira anak dia. Anak pedih yang pegang tapai. Anak pedih lu. Pasti watai buat dalam kampung yo yang perangkat mantu bak sapo ni dua. Sampai duk imum. Sampai urut sembut. Ino tunggu sembut, belana tunggu kisi, tunggu sendes, beladi tu apa, beladi tu halapan. Yang sabrakanya yang menghadap penuh jamaah penuh ngeperangkat kampung. Tunggu kat dia, yang baru jamaah. Nyo kan? Angkat. Makanya lu semua we ada awang no. Biar tadi kau menang kuku perangkat. Betul kan? Kalau balik dakwah lu kibang kurang perangkat. Nyo kena pahut pikiran uroyo. Baik. Kau mak ya. Adu-adun. Bele bupo kale. Kau mak ya. Adun-adun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak, urangana pura bet. Orang Sabtu, Sabat. Minggu. Hai tunggu. Ni ke majlis taklim. Watena pengajian nak hadiri. Yang muda-muda nak hadiri pengajian. Yang mak-mak nak hadiri pengajian. Bagaimana? La tasihul ibadah illa bil ilmin. Hantah ta ibadah ke Allah menyahana ilmin. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Hantah tak ibadah ke Allah menyahana ma'rifah kepada Allah. Yang muda-muda pegang pengajian. Yang agam pegang pengajian. Alian jainam pegang pengajian. Harapan lung kepada tokoh-tokoh lang kampung, khususnya kepada perangkat lang kampung, watena pengajian tolong kosongkan sedikit waktu ngehadiri pengajian supaya masyarakatnya je contoh bang tengok. Watai kana pengajian kita perangkat ke mandum. Masyarakat dekat. Watai kalam perangkat mandum hadir. Yang ada tak pegat kanun dalam kampung kamu dah. 3 2 lega anak kayak bet.
Yang kamu lang gampung pegau hukum adat. Kanduri udip ana mejak kanduri mati ka mati kedo ke. Kanduri udip ka udip kedo ke. Munya mati ke ka mano kedo ka pakapan kedo ka kuru kedo kalu kedo ke kado kedo ke talkin kedo ke. Kamu masyarakat lepas tangan. Kanduri udip pralinto anu hi. Kamu masyarakat hanaja. Nian kami muti di boleh jalan. Tiga kamu oi pregu yang kamu nan kau de hukum adat. Main no tak pegat. Nyo hukum adat kure ya nabu. Bayar ke jalan tu ke perangkat pergi. Pergi. Ya ke perangkat lah kampung. Harapan lo mak kampungnya bumenan. Harapan lo. Itu hanya pura perangkat lah kampungnya anak abu. Harapan lo. Watena pengajian duku nahadiri ngeluangkan dia watai. Supaya masyarakatnya tenang hati ke budaya Allah. Kepul ke pangkat dan jabatannya berhana manfaat untuk agama. Kepul tu. Kaum ayah adun-adun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ubah kata kau. Di saat urinang kabereh maka kabereh nang rawai Allah. Bahkan karena an-nisa imadul bilad. Urinanya tiang nanggau, pakan gampungnya merata bere, nampak ged, pakan. Karena urinanya gampungnya ged. Ida salwatil bilad. Apabila urinanya ged akan ged gampung. Ida fasadatil bilad. Apabila urinanya relah maka relah gampung. Gampungnya akan agak urinanya. Titik. Maka mak jaga akhlak begitu. Kelako jaga akhlak, jaga kewajiban, baik baju-baju nudut le lako ni. Nepek-pek le kelako ni. Pai nak ikut mangan. Tayo mana ken? Bang, nak belau jilbab tikrek, get untuk otek. Woi pekan belau. Lu tak belau jilbab, baru tak ken. Ikut jilbab dia, pu jilbab nak belau. Pu anak lain. Engkau menam yang kuyo bak drawan. Maka aku pubuk ke draw aku mentong. Kau masalah gara-gara jebak. Maka anak kau belau ke draw aku. Kiba aku belau ke draw aku nak tanya jawab tak balik. Pai ke bak lain aja. Tak garu. Buka macam berapa? Buka ke tak ngedawnya? Buka ke berapa? Ay bang dah lom. Yang bosoh meregam juga roy. Yang bosoh meregam juga roy. Yang tina meregam juga roy. Kai yang gede. Ilang kalau udah puan nak kelak ke jilbabnya. Biar udah puan nak buat belah buat. Kai pasu lu udah tok roy. Yang katakan bosoh kamu meregam dong. Boleh budak kedai kopi ni. Imam baca tu. Kau ni ya. Yang jilbab pakai lu. Pak itu ya. Bosoh kamu meregam dong. Punya tak jelur dalam iya kamu boleh iya yang berdepan. Dia kata tahu tu. Kak iem. Hai iem tu. Kalau bukan lagi mana aku tengok dah. Pulang pakai lom kali. Jatuh kedit. Hai boleh lu bawa mak pun tu. Jatuh bawa mak. Kedai jadi kedai. Kedai bro. Mak menurut tu. Kumang mata. Biru buk mata. Betul ya, bagaimana ku kisi negara hai sama ni bai pol le ko aku. Tadi buk ku kisi gak putem komputer, gak boleh pol pala bukan. Ya gara-gara putar no, hakai naga. Tu bagi tidak, tu apa tu lapan. Gaya, betul. Pasal apa mau no, kagak kena ko. Kekerasan dalam rumah tangga. Putar on. Kaidar ku kisi. Acai bro tat. Hanayum lakoi mubeo. Ike he ko kerja. Itu biar bertaurang tu biar ilo bertaurang puluh. Hanayum ke mubeo. Muterung ke kalau kedua. Ke bu keluar puter kue puter bae. Meyorun jarum yang patah, yang mati kering. Tapi watak wow mohana yung kumubeo.
Yang dư di atas ana dư. Ya atas dư mutiga tan dư. Nyamban mata kamta makanya ku thong nak dư. Itu oleh promo. Mangkiban cara ya. Aku kisi berapa ni ke? Gimana cara membado tu? Ilang mana undang aku kisi? Daripada karu-karu tapi hai aku muda tilu le kanji. Ilang mau si kau lah kau kena Obama, aku mai tham. Mangkiban teman. Ilang ni tere aku gede tu. Gimana? Mana aku kisi dah enggak? Tadi apa di? Itu aku dah tengok yang udah dengan sekedah. Jaro yang mata lagi tapai patu boy mah parang. Kamu gelembung. Cuba mah, mana orang kau kasi? Udah aku pengen masalah mah. Kalau kita lihat tak beta, leh kita lihat. Kita, kah uroyo kita lihat leh. Yang Obama tu. Okey lah pak kasi, lo kerja enak. Yang aku beri hasil roy kita. Kicau rukuk di bawah ni tu. Ya dua ada kopi. Kopi apa? Kacau manum juga. Kacau leh juga pun baru ni. Itulah kalau yang ini nak keklik baik. Ini mulai guna kumayang GBB cari leh. Mayang guna. Kumayang dah. Kedua bawa rumah. Cok baca terapi. Cok baca dikrek-krek. Maki lu maki anu kan kau balem tu putihan saya nyaga. Ilo mai kem yang saya roh anak ko kalau pun ngakai ni. Mari mana ilo batayan ya komentar. Tu ya. Kamu lah. Ayo ke ka batang kata kai ke saya mah tadi bude. Tak ke jawan lah saya mah. Udah. Oh, tak apa. Ana ya indah. Meja, macam apa yang dah dibayar betul. Ija tak apa. Itu dengan oh yang macam ni, kau kerja yang macam-macam. Kau itu lagi dia. Terapi. Sudah guna masalah sudah. Akai bro. Akai masalah. Pakai nak kata apa? Dek, nyo yang nak tanya je. Dia memang hanya tinggal tak duka. Kan dia tak tahu. Gak bang, memang lu ataran lu yang lu kau yang kagak lah. Aku mau dia udah. Makasih bang bro. Tak om gitu. Boleh. Gejak patai gue bilang ke bilik. Gue pulang ke bilik tengok dia pun tepuk kecut. Mai oi, yang pangkat, pungkat belah bang. Engkau bilik memang nah, benda aku tak ketin dua. Kau lah kau aku nak ke bilik aku nak tambah you. Tahu. Hei, gue boleh. Pungkat buat bang, engkau bilik. Lu pilih ke dah, kau lah kau jumpa aku you belah. Kenapa? Lu kau mana melega apa aku bawa binti. Kenapa? Sabar budaya. Tiga kali napa yang tu? Nak tarik bukat, nak dah teki gop, nak jom ke BO kecau, belah napa? Atau napa yang belah jom ke mulung dua ni ke puau. Itu yang permohonkan puau ya tagam mulu memang nak. Ya tagam lu napa yang mulu ke belah. Udah itu senang. Ya kan, tak ada karu apa puji. Ida ni bata goyan, lakon bata goyan. Kule promo ike hai kutu gunan. Ika api hai kutu gunan. Hai mak, mutu ke akayan pulih na manfaat. Mana? Bu pandai bersyukur ke daya orang. Baik ada tak ada tahan ke be. Itu yang sumber masalah dalam rumah tangga. Makanya mengkawin dengan tungku yang mana dah. Tak mana mengkawin dengan tungku. Karu-karuan yang dipulih kau. Sebab kamu tungku, tak karuan yang cipta apa lagi orang yang cipta pada tungku bisi minum. Tapi menyorong karu pasti kamu tungku bertupu. Karena watai kakaru lantung natanya tungku
Yang kiban lewat. Yang kiamkan tidak tengok punya dagang kayu ya rabut. Jadi OTM belum. Kuda wawan, Itali lalu. Lawan ni kiban yang tunggu era Itali tak? Yang kan kau tu boleh kamu tunggu. Ya kan? Maka ada darah-darah otak kamu kawin kami tak tunggu. Masuk tunggu kayak budaya tahu. Anak mudanya nadi ke majlis taklim yang tunggu ti. Baik kau kan terbayang ke tunggu berjaya 15 tahun. Ayo, kan tunggu ti. Awaknya tunggu ti yang naik ke majlis taklim. Lawan yang kalau mana ni cara-cara. Hang pekawin lain kena menyakan tunggu. Makanya anak muda le tahu dia jawab dia biar aku ni. Atane itu. Ijau pia-piane itu onyu. Ijau ijakrong itu abusi itu onyu pinggang yu. Yang jabat pinggang ka dingit ane kau pinggang. Pai rek pai ba picau gerbang. Ane kau pinggang ana ada biasa pinggang. Nyando lebih oto awak yo pura-pura tunggu nute pedia. Dari pane do tunggu dari jenim. Payah buat badaya hayatu. Rencana kena rencana ke. Tayo kani rencana lah. Ando kero ni tu. Kalau mati apa? Cuma ada ni. Meraga. Nak kaya buat, nak kita Fatihah lagi juga. Kita ni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jannibna syaitan. Nyala tu dah kira mata dia. Kabalik, tolong ke kabalik betul. Ya, hati-hati mengkawin. Baik kayak hayal. Lalu orang yang hayal mengkawinnya mangai. Bukan mangai mengkawin. Oh bang, baik kayak hayal yang betul. Kau ke tengok yo, dekat mengkawin yang kepetik. Kau ke tengok, baik kawat tam tu ke tengok betul tu keron berah. Yang kuduk lu, you kurang betul-betul lagi membawa lu. Bakal kena upah kata kay. Cukup makin upah dengan kay. Bakal tanah ni dah yang darah-darah cukup berbuat kay. Hanya yung lakoy mo beo. Tapi kan ada di punya merasa ke ada darah merasa ke tak. Kau mak kau ayah adun-adun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh kata mak. Oh kata. Kak. Nyan kabeh tahu ni nak tengok tu. Hai puan nak tengok. Kesimpulan kedua nurina udah dah bertakwa ke Allah, malam tahajud, duha bunga, majlis taklim baik tinggal, Senin Kamis punya nu puasa, nu berzikir ke Allah, nu sembahyang duha, nu berdoa kepada Allah, ya Allah, Nabi memudah rezeki lah tolong. Nak nangang kublo meng, nak nangang kublo bajai, nak nangang kublo roh, nak nangang kublo Honda. Sebab dia orang dari atas, yang Honda kredit awal kalau itu kredit lah ilmu. Nah, berdoa kepada Allah. Karaya bertering doa. Baik berbuat kai kelakor dia. Ada faedah. Kau bahagianya, kau tentram dalam rumah tangga, anak karu-karu. Tapi anak mungkin. Anak mungkin dalam rumah tangga, anak karu-karu anak mungkin. Tanda jika pula sebuah pertanyaan no. Lagak langit pat. Bak bintang. Indah laut. Tanah gelombang. Indah sinetron pak. Bak iklan. Tinggal mengatakan nonton ke iklan. Saya penasaran ingin nonton episod selanjutnya. Lagak lalu rumah tangga pak. Oh, banyak karu-karu ya gagam. Punya anak karu-karu hampa. Udah menonton kita yang iya bapak tu kem. Anak berapa? Gitu iya menang. Oh, Hanafi lah rumah tangga mana?
Ji guna kan. Yang doa ragam langsung kebit. Kita pindah. Apabila boleh, jak pada depot, belau obat tengah, je jai. Kalau pun tak perlu nak orang bunga. Orang bunga lah. Marah kal junun. Urinanya lagi orang bunga. Asal kau bunga kan, langsung you tengah berangkat you. Tidak ada jak you dah ke, veteran je, veteran keluar. Kau bunga lah, mah. Menyatakan aja, yang hidup ni. Kau bunga lah, hidup you kat tapan ni, cium lah dia tu. Alah hai, mayan. Baik. Maka juga tengok pengoji atret tengok. Baik sama-sama pengong. Yang memang sistem ni. Cara. Maka lebih tutorial oleh Rasulullah. Itu tengok yang terima pengong. Boh ragam, boh lina. Yang pertama, watai ka pengong, tiradang, bila dua. Watai dua, mana orang pengong saya tengok? Tidak tengok baik-baik. Nah. Mana kau boleh? Ni dalam tengah. Ini yang berapa ni orang kakak jual malam. Kenapa yang malam kalau tak Maka watai kabungi tirana dang nedua ni hai patih di fal yatawadda ambil wudu. Ja ba kama mano lu mano tung wudu. Ada yang baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Yang ubat pegadah bunyi. Hati-hati dah bang. Ron yang kelim keluarga hati-hati dah bunyi yang perumah. Penyesalannya akan di saat dia bunyi ni. Bang bunyi, ron nak tali. Yang penyesalannya cukup berat menyesal dengan tali perumah ni. Tabak karulah rumah tangga yang atau wajib. Mesti tidak boleh tidak. Sabar minta solusi. Buka. Nyo yang kajak. Hati lu jamaah dia tengok. Baik dong tahu dulu. Lu jamaah. Itu yang kajak pada dakwah kena. Kita wajar yang hendak karu-karu ya sagam. Kita tengok. Kalau ada, kalau dia tengok kebahan orang yang hendak karu ya sagam. Mandum karu. Tampak kecuali. Kau mak kau ayah. Aduh, bapak tu. Selesai, pindah. Bisa kalau tadi di rumah tangga tugas don ya sagam. Ya, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Idolnya pemimpin. Yang namanya pemimpin akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Idol pimpinan terhadap rumah. Cok rumah kedua lam tapa jarawan. Gutu ulai. Di Mang ketua putih lo. Ada ketua pilih nak romantis betul. Di Fatimah, di Aisyah, di Desi. Walaupun waktu tak gutu, lagi tak gutu tiang rumah terlelif. Kamu ketak-ketak muka. Ada yang doa apa ni man? Takut tua di. Yang minta rezeki lu. Lu yang harkat kedau. Cuman amanah lu mbak do kepada hana lu anu kejaga juga. Kakalan anu bek lale ngah HP, kakalan anu bek lale bak warung kopi. Kain dat anu tu jai pula ka jemput wataya cok kajaga. Rezeki kalau minta idro ke kajaga do ke bugat tanda sehat ibu kering. Tengok tanda sehat tengok ni. Ibu dah tengok pengai tengok. Putra nak pura buk lambak. Mana putih tengok. Malam tengok tak pegah lah. Tak kusuk lah mi. Karena urinanya lembut. Latif. Urinanya lembut. Maka doa urina bagah mustajabah ba Allah. Urinanya pun yang doa bagah akan terima oleh Allah. Maka watai bungih kerana anak bi kemerah kepuh. Karena doa mak watai bungih kerana langsung mustajabah. Langsung terima. Bibi kah nak tuah lagi akad binatang akai. Langsung lagi binatang akai. Maka kita ubah.
kahnya nak cukup betul tu. Kayak pulang ketim ke jai pulang ketim. Kuno kah puja lagi aku tak teruang. Terubah bahasa bunyian. Yang doa yang makbul gila Allah. Watai bunyi kana doa yang god. Bibi kana nak anak kapate dah sama berah. Temu doa kah beje ke Presiden Jokowi. Ya, mudah-mudahan. Ya insyaAllah akan dia Presiden aku ya. Doa mak langsung terima oleh Allah. Ya, tak ada guna. Tak ada guna. Dah. Fal imamu lain fawa mas'ulun. Maaf. Seorang tungku imam. Tungku imam. Yang pemimpin. Dalam agama, yang paling raya derajat pimpinan dalam agama, imam. Kisi sekdes, tuha apit, tuha lapan, tuha adat, tuha pakat. Walaupun gaji tungku imam lebih macam. Gaji tungku imam lebih macam ketimbang perangkat yang lain. Tapi kepemimpinan dalam ilmu Allah lebih tinggi. Awal kita yang pada imam tengok. Ya imam, tak. Wahai imam kena pakai hana kapono farduin ke rakyat drog. Kita yang oleh Allah. Maka hati-hati pakai pangkat dan jabatannya karena dia pimpinan dalam agamanya lebih sulit. Pakai karena masyarakat yang dia pimpinnya, yang dia bimbingnya batat-batatat. Jadi tanggungjawab dia lebih raya. Jamun kalau draw nak pergi, air dah nak tangguh. Draw kayu, air lu. Draw kayu, baik lu air ku. Ana tangguh belum. Lewatnya merupa-rupa je pergi. Pakat karena ada gajian setiap bulan. Maka menahan pakai untuk agama nyo ana manfaat. Yang pemimpin memandu. Ya hati-hati. Pakai pangkat dan jabatannya untuk guard agama dalam kampung, untuk guard generasi dalam kampung. Maka ulang dia kata, respect to you. Kepada tungku kisi, program pun dah lanjutkan. Supaya anak-anak kita yang selamat. Tak. Di saat dia pemimpin, baik nanti hati-hatikan amanah. Anak-anak amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa besar. Tugas seorang ayah, tugas seorang mak, gedidik anak, beja ke anak yang berbakti kepada Allah, yang berbakti kepada orang tua, beja ke anak yang taat, beja ke anak yang soleh, yang salehah. Rata-rata orang problem ni masalah anak. Yang kekeluhkan oleh tiada ayah, yang kekeluh kesahkan oleh seorang mak adalah anak. Watai kedua, pergebahan masalah anak. Anak lom batadat, anak lom batadat. Yang oleh masalah. Mai tiba orang tak didik anak, jauh anak kubah badaya. Nyo solusi. Lam daya dijat pula, lam daya dijat pula. Ya benar. Tu panitia, yang gimana? Lanjutkan lah. Bentuk ni gua kau je lah. Pada minit kah rekaman? 2 jam. Lewat. Tak apa per je. Dah. Kalau ada orang datang dengan wawo. Karena meyakan wawo kawal piau. Ibarat dakwah anak urut. Mam yang lagi anak wawo. Anak mengkilau piau. Eloh piau. Katanya pulau. Lâu. Lâu như đây ha, như cô chia đấy. Ta chia. Cả. Jadi tolong batas baik tiada amanah terhadap anak. Karena jaga anak bagaimana sulit. Yang kena rati berbina orang tak kena rukuk. Kena rati orang tak kena karela hang apa yo. Bela kena rati jamun. Bila kena rati jamun anak muda yang selamat ni. Nak urut tua yang selamat anak muda.
anak muda orang tua aktif andil berpartisipasi keselamatan anak. Jangan punya anak naik firqah dia je. Karena ia kena muda. Yang berempat tampai. Iwa rumah yang pegawai ayah. Geglu lah belayah. Orang yang tak tahu mana firqah. Yang bukan ayah itu dia. Jadi kan terbang masalah. Maka orang yang bersepakat dengan masyarakat yang watena anak ni hitam le anak ni muda yang firqah. Pemua ni. Ibu selamat anak ni. Tapi macam mana kalau tuan tak firqah? Kalau berupa mana tak ada tak firqah. Tak mau judi. Udah lautan tak lo. Tak mabuk, lautan tak ya. Lawan yang pada mabuk dia, yang tak laut mana laut. Yang tak boleh mana boleh. Yang tak kota lang kota. Pajan lega akai tu dia. Robah dia tanya kati. Baik lanjut le, yang mabuk piuh dia, yang judi kati. Anak payah nak pegah tarik sipnya harum. Anak payah nak pegah. Ngeluk pegah katipnya. Kaji. Jok simpulan juga deh. Pasal kaya ke teman. Tentai lah anak kaya ke. Malah udah hutan panen ke. Allah lah ketimpan kekayaan bahata harum. Anak mobil hutan. Tak. Wate tirau rinang kabere. Tirau ayah kabere. Anak kabere. Yang berbeda. Tabat nutayang li tabat Rasulullah. Ya Rasulullah, man rufaqauka min ummati ya Rasulullah. Kau yang perlulah agama dan nanggronya wahai Rasul. Nutau oleh Rasulullah, yang perlulah agama dah tu, yang perlulah nanggro tu, yang pancau generasi dah tu adalah Sultanun Jair, pemimpin yang zalim. Artinya pangkat bajina, jabatan bajina, tapi yang fikir ke agama dan bangsa. Yang kedua adalah mutahawinu anil salah, yang menyia-nyiakan solat fardu. Watai sembahyang halai sembahyang, tinggal sembahyang halai qada. Sembahyang cukup le ke tinggal, mutun tinggal sembahyang, tapi haitin qada, haitin taubat ke Allah. Yang kelima yang perlu agama dan bangsa adalah wasuri batil khumur, pengedar narkoba, pemakai narkoba. Yang kali prediksi kelon oleh Rasulullah. Orang tak kalau tu generasi muda apa kerja? Narkoba. Generasi muda apa kerja? Ngejudi. Generasi muda apa kerja? Zina. Kan menjadilah generasi muda. Maka hati-hati bawa kelamaan ini. Maka dia harus kompak. Urang si bukan pak. Ayah bukan pak, perangkat kampung bukan pak, bak fikir ke agama dan bangsa. InsyaAllah anak tengok selamat. Buka ayuhal jama, munyakan menantang mudik ke puas dia. Munyakan untuk anak yang bahagia, yang saleh dan salehah ke puas dia. Maka ada Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyul Walad, Isma syi'ta fa innaka maitun. Kau dek juga banyak hawa, tapi kau ingat akan datang masanya kamu akan jadi mayit. Wa abi ma syi'ta fa innaka mufariqu. Kau cinta je punya hawa tu, kau cinta je punya galak tu, tapi kau ingat kamu akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta, pupuk je punya hawa, tapi ingat, kamu akan ada hisab dengannya. Kita nak tengok jauh deh. Karena manusia yang sukses, manusia yang beruntung adalah manusia yang mencari ilmu, beribadah, mati menjadi penghuni syurga. Yang manusia yang sukses. Kaum mak, kaum ayah, adu-adu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, yang saya muliakan kepada Tunku Imam, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengayomi kamu rakyat. Yang saya hormati Tunku Kisi, Tua Put, Tua Adat, Tua Lapan, Tua Pakat dan seluruh perangkat-perangkat kampung. Terakhir yang saya muliakan, yang saya banggakan, Ketua Panitia, Ketua Pemuda, dan kepada seluruh pemuda dan pemudi. Kau ingat hayadu mutuah Rasulullah pernah nepesan,
Ad-dinu biyadil fata. Agamanya bakdo kayak muda-muda. Miodo ke bere, agama bere. Miodo ke rela, agama rela. Sukses dakwah malamnya. Ngan ujian hanya aja kehalangan dari rintangan. Bahkan karena semangat awak do kayak muda-muda. Maka bangkit anak muda daripada keterpurukannya. Yang melakukan candu judi, taubat. Yang melakukan mabuk, taubat. Yang melakukan berzina, taubat. Wah, rujuk. Iktihal. Laki ampun ba Allah Ta'ala ba super hai malam. Di tangan orang lain kabeh terlelap tidur. Getaya mantan talim jaro ba Allah. Ya Allah, lupa ampun dau talu ya Allah. Ya Allah, lupa jelo hamba-hamba yang ged ya Allah. Di tangan awak do nak bere. Yan insyaallah seluruh ji bere. Maka kesimpulan dakwah malam ilo hanya long tanya jaga kesimpulan. Nah sepakat kita yang lu dakwahnya. Muya berokan hana sembayang lu dakwah bele tinggal sembayang. Sepakat. Nah sepakat kita yang lu dakwah yang berokan majlis taklim ana ikut majlis taklim lu dakwah ikut majlis taklim. Sepakat. Bermacam kemungkaran, kemaksiatan, judi, mabuk, zina dan lain-lain. Nah sepakat kita yang kubah. Sepakat. Jika itu sepakat, maka sepakatlah dakwah kita malam hari ini. Semoga Allah memberi manfaat untuk pribadi saya dan bermanfaat untuk seluruh jamaah sekalian. Berjarah tamdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولوالدينا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا ولوالدنا ولأستاذنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum fi dunia wal akhirah. Maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.